Penumpang e-hailing hina Islam, dakwa Al-Quran, ajar benda tak bagus. Semua bohong aku tak percaya. Aku kaji satu-satu. Cakap hati-hati bang. Saya agama Islam bang. Tapi terus abang terang cakap hati-hati. Satu video yang memaparkan seorang penumpang e-hailing didakwa mengeluarkan kenyataan menyentuh isu Islam dan Al-Quran mencetuskan perhatian di media sosial. Kejadian itu berlaku di sekitar Bandaraya Johor Bahru semalam dan dikongsikan oleh pengguna thread Daniel menerusi akaunnya. Dalam caption asal perkongsian itu, mendakwa penumpang berkenaan mengaku dirinya sudah murtad selain didakwa mengeluarkan kenyataan menghina dan memfitnah Islam berkaitan Al-Quran. Perkongsian itu menerima pelbagai reaksi termasuk komen yang memuji tindakan lelaki terbabit kerana mempertahankan agama. Banyak cacat celah agama Islam. Yes. Kalau kau baca Al-Quran tu semua, kalau betul-betul Al-Quran tu, kalau kau belajar, is a very dangerous book. Book Datang of mana? killing. Book of killing Kerja dia asyik membunuh. Tak ada kasih sayang. Ini semua bohong aku tak percaya. Aku kaji satu-satu. Cakap hati-hati bang. Saya agama Islam bang. Tapi terus abang terang cakap hati-hati bang. Cara abang cakap ni anytime saya boleh kick abang. Saya cakap betul. Agama saya Islam bang. Okay lah. Kalau abang dah keluar Islam, tak perlu nak hina agama saya. Agama saya jangan buat main. Okey, sorry lah Sorry, minta maaf banyak-banyak. Nabi saya bermati-matian naik ke agama Islam. Jangan sesekali hina agama Islam. Tak, saya tak. Main-main dengan agama aku. Minta maaf banyak-banyak, cik. Hati-hati bila kau bercakap tu. Saya minta maaf banyak-banyak, cik. Kau nak mutat, kau mutat seorang. Kau jangan hina aku.